daripada Tahan yang mengukakan soalan berkaitan dengan bangunan klinik kesihatan di Kuala Tahan. Dan soalannya ada dua soalan. Yang soalan pertama dia bertanyakan tentang Tahan bertanyakan berkenaan dengan bila kesan keretakan berlaku di bangunan tersebut. Dan soalan kedua berkaitan dengan cadangan. Bila cadangan pembinaan bangunan baru. Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Yang Bertua, Klinik Kesihatan Kuala Tahan Jerantuk ini terletak di Mungkin, Tembeling Tengah. Itu di laluan menghubungkan bandar Jerantuk ke Ulu Tembeling. Yang mula beroperasi pada 1 Jun 1977. Dah 48 tahun. Dan klinik ini memberi perkhidmatan kesihatan kepada 6,000 penduduk setempat dengan kedatangan harian pesakit sekitar 50 hingga 60 orang. Dan dengan kekuatan petugas ramai 24 orang. Pada tahun 2020, pihak klinik dan Pejabat Kesihatan Daerah Jerantuk mendapati berlaku kerosakan pada apron, bangunan dan perimeter longkang keliling bangunan klinik tersebut. Dan surat permohonan bagi mendapatkan laporan siasatan kerosakan bangunan telah dihantar kepada JKR Daerah Jerantuk pada 4 November 2020. Dan surat maklum balas JKR bersetengah laporan siasatan telah diterima pada 20 November 2020. Ulasan laporan siasatan bangunan daripada pihak JKR pada ketika itu, pada tahun 2020, menyatakan bangunan klinik masih boleh digunakan dengan pemantauan oleh pihak Pejabat Kesihatan Daerah Jerantuk. Dan kerosakan pada ketika itu tidak melibatkan struktur utama. Dan pihak kesihatan, Pejabat Kesihatan Daerah Jerantuk telah menjalankan pemantauan dari semasa ke semasa. Dan pada awal Ogos 2025, pihak Pejabat Kesihatan Daerah Jerantuk telah mendapati berlaku kerosakan bangunan klinik yang melibatkan struktur utama. Jadi lanjutan daripada perkara tersebut, Pejabat Kesihatan Daerah Jerantuk telah mengumpulkan permohonan sekali lagi kepada pihak JKR pada 11 Ogos 2025 dan surat maklum balas daripada JKR bersetengah laporan siasatan telah diterima pada 25 Ogos 2025. Jadi berdasarkan pada laporan kesiasatan, pihak JKR daerah telah mendapati kerosakan melibatkan bahagian struktur utama bangunan klinik dan telah mengeluarkan arahan bangunan tidak selamat untuk digunakan kerana terdapat risiko kegagalan struktur. Dan hasil daripada tersebut, keputusan tersebut, satu perbincangan telah dibuat oleh Pejabat Kesihatan Daerah Jerantuk bersama dengan Pejabat Daerah Jerantuk diketahui oleh Tuan Pegawai Daerah Jerantuk, dan akhirnya bersetuju untuk membenarkan penggunaan Dewan Penghulu Reja bersebelah dengan Pasdat Kampung Padang Kuala Tahan bagi dijadikan bangunan sementara Klinik Kesihatan Kuala Tahan. Dan operasi klinik mula dipindahkan pada 24 September 2025 bagi memastikan kelangsungan perkhidmatan kepada pelanggan. Itu dia punya kronologi lah menjawab soalan yang pertama. Manakala soalan kedua bertanyakan bila cadangan ni nak dibina yang baru ni. Jadi permohonan telah dibuat sebenarnya bagi projek penggantian klinik kesihatan jenis 5 ni di tempat baru yang telah diwatakan oleh Kerajaan Negeri Pahang seluas 5.9 ekar. Dan pihak Kementerian Kesihatan telah menyenarai pendik projek tersebut dan telah diluluskan sebenarnya di bawah Rancangan Malaysia ke-12, Rolling Plan ke-4. Jadi status semasa projek ini dalam peringkat reka bentuk dan penyediaan kedua tender dan dijangka kerja-kerja fizikal bermula pada akhir 2026. Terima kasih.